อยากจะบอกเธอทำหัวใจผมละลายละลายละลายมองเธอสักอีกครั้งก็ยังน่ารักไม่เช่นCollege Background ni lupa dah soalan. Sebab kos pengajian kat sini agaknya macam bebas. Sebab saya banyak tengok kat internet, dia orang banyaklah review yang College Background ni bagus dan dia pun dekat dengan rumah saya. Sebab saya minat kos pengurusan pendidikan. Sebab minat. Sebab dekat dengan rumah saya. Lepas tu saya memang ada search dekat TikTok daripada saya kerana je lah. Bagi saya kos yang paling best beli kawasan kanak lah. Bagi saya kos kipak lah paling best. Pengurusan pendidikan. Bagi saya kos peradangan sebab saya ambil pengurusan diploma pasca tuan. Lepas tu best lah beladang, berjangkut, ramai kawan. Pendidikan awal kanak-kanak. Pengalaman saya waktu orientasi sebab itu boleh kenal ramai lagi orang. Waktu orientasi hari tu, sebab bila mula-mula kita tak dapat kenal ramai orang, dan after that jumpa kawan-kawan yang baik, sini yang baik, staff-staff sini pun okey, bagus. Pengalaman yang menarik orientasi. Pengalaman yang saya rasa paling menarik time orientasi. Orientasi kat sini super best. Macam-macam aktiviti, taklimat yang korang dapat. So happy lah macam tu lah.